Guys, ni sekarang di Cinghin Arau ni zone test yang paling laris sekarang. Sebenarnya abang nak tengok motosikal Modenas Z15 GT tapi tak sampai lagi, tak apalah. Tapi harap-harap motosikal ni akan menjadi motosikal fenomenal lah bagi rakyat Malaysia. Bukan apa, sebab engineer Malaysia dah design motosikal ni ikut cita rasa rakyat Malaysia. Kalau kita saksikan daripada design yang dibantu oleh jurutera Kawasaki, memang sangat smart motosikal ni. Berkonsepkan Sugami, agresif, stylish, modern, macam-macam package yang kita dapat dengan harga pula 8,200 lebih macam tu. Dan kalau on the road, cash on the road 8,700 lebih. Semua lah kalau kita compare dengan jenama-jenama yang lain yang ada di pasaran. Designer daripada orang Malaysia sendiri, jadi kita kena support. Buat apa kita perlu support? Bukan nak cakap lah, jenama-jenama daripada Taiwan, Nguyen, designer yang design nama Y dan H, kebanyakan orang Vietnam pun ada juga. Jadi ini Modenas Z15 GT daripada anak tempatan yang design motosikal ni. So tak salah lah kalau kita support jenama Malaysia. Okay guys, abang berada di Cinghin Arau. Belum sampai lagi Modenas Z150 GT. So nanti dah sampai tu, nanti bolehlah kita tengok depan mata. Okay, bayaran bulanan dia. Okay, kalau orang bayar 1,900 plus selama 2 tahun, dalam 300 bulanan dia 388. Muka dia yang paling rendah 900 lebih. Bulanan pula, kalau nak buat muka 900 tu selama 6 tahun, bulanan 194. Macam tu lah lebih kurang. Kalau nak jimat lagi, muka tinggi lah, macam kalau boleh bayar muka 1,900 lebih tu, 2 tahun sebanyak, bulanan dia sebanyak 388. So boleh lah, dengan harga tu totally bayar dalam 11,000 lah motor tu. Daripada harga on the road dia cash 8,700 di Cinghin Arau ni. So dah kita tengok banyak ni motosikal yang Modenas 110. Yang ujung tu ada 125. Yang dah nampak tu kan, yang warna hijau tu. So bila dah keluar Z150 GT tu, difahamkan daripada salesman di sini, motosikal Y15, Y16 slow. Orang tunggu Z15 GT. Baguslah kita support jenama, apa orang kata, jenama tempatan Modenas. Sebenarnya Modenas dia keluar 110 tu. Dengan 125 ni orang tak apa nak excited sangat. Orang muda-muda dia banyak tunggu yang 150, enjin 150. So kali ni asalnya 150 model Z150 GT tu macam pisang goreng panas lah. Abang saya rasa yakin macam tu lah. Lepas saya tengok tadi tepi jalan, ingat aku ada lori motor bawa turun motor Z 15 GT ni dari on the way lagi. Sebab tak apalah, kita tunggu lagi pun. Nanti bila dapat tu, insyaAllah lah, semoga dipermudahkan saya untuk dapatkan motosikal tersebut. Kelebihan-kelebihan yang kita boleh katakan, segi dia punya, orang kata apa, package yang dia bagi kat motosikal tu memang bagi saya memang A lah. Dah cukup okey dah kan. Dua channel ABS, kita tengok enjin twin cam kan, enjin dia power lah. Banding Honda, kalau dari segi atas kertas tu, dari segi HP tu, dia lebih sikit pada Honda RSX. Sebab yang ni dah 15 point lebih something lah dia punya HP, tapi dia 16.7. Maklumlah twin cam, sedap lah kita bawa untuk jalan jauh. Ni MV ASP
pun belum, tak tahu lah, rasanya belum ada buyer lagi kot. So NVM harga memang tinggi lah. Honda Vario, ini biru ni lawa, memang smart.